Mengapa anda tidak menerima maklum balas selepas menghantar 50 resumi? Jika anda telah menghantar 50 resumi dan tidak menerima maklum balas, ia mungkin bukan pasaran yang tidak baik. Saya bekerja dalam pengambilan pekerja di Malaysia. Saya menyemak resumi ini setiap hari. 3 sebab yang paling mungkin. Sebab 1, resumi anda terlalu generik. Anda telah menghantar resumi yang sama untuk semua jawatan dan huraian kerja tidak sepadan. Sebab 2, anda hanya menyenaraikan skop kerja tanpa menyebut pencapaian, tanggungjawab, bantuan dan sokongan tidak bernilai kepada HR. Sebab 3, anda tersekat dalam sistem ditapis oleh ATS. Huraian kerja menggunakan Excel, SAP dan SQL. Resumi anda tidak termasuk kata kunci ini. Jadi HR tidak dapat melihat anda. 3 cara penyelesaian dari BSO HR. 1. Ubah suai resumi untuk setiap jawatan. Bukan tulis semula, tetapi laraskan kata kunci. 2. Sertakan 3 ke 5 tugasan untuk setiap peranan. 3. Pastikan resumi hanya 1 ke 2 halaman. Kata-kata jujur dari HR. Sama ada mereka membalas anda atau tidak. Selalunya bergantung pada resumi, bukan anda. Tinggalkan komen untuk memberitahu saya bahawa anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang HR. Suka dan kongsi adalah motivasi terbesar saya untuk membuat video ini. Ikuti saya dan saya akan mengajar anda cara HR saya menapis resumi.